Okey, part tu. Bahagian kedua saya dah potong satu paip setengah inci 20 mm. Dan 20 berapa PVC ni rasa lain sikit dia punya bacaan. Kalau 3 suku ni 20 mm. Ni saya tak perasan lah berapa. Nak check balik tu. Sebab jarang guna. Kat sini pun tak ada. Nanti saya update balik lah. 15 mm ni. Setengah inci. Dia kalau poli 20 mm untuk setengah inci, 25 mm untuk 3 suku lah. Saya biasa pakai poli, jarang pakai ni. Pakai ni memang untuk sama ada buat tiang pagar elektrik, kalau dululah. Dan untuk sprinkler je. Sebab dulu sebelum saya buat ni, saya ingat buat macam ni lah jimat tuan-tuan. Terus cari fitting elbow ataupun biasa T, equal T, tu buat macam ni. Lepas tu ada seorang kawan dia kerja plumber dekat Seremban. Dia cakap dia dah pesan dekat saya awal-awal, you tak boleh buat macam tu, you kena cari fitting baru naik ke PVC macam ni. Sebab lama-lama dia akan bekuk. Walaupun bulan pertama tu kita ikat dekat kayu pacan, lama-lama masuk bulan ketiga, bulan kedua tu dia akan bekuk. Perangai poli pipe macam tu lah. Okey, berbalik pada tadi, saya dah potong. Lepas tu kena basuh lah, cuci sikit. Sebab kita buat kerja atas tanah sekarang tu tuan. Saya kain buruk bagi tak ada apa orang cakap kat ujung ni, tak ada habuk tanah apa kotoran. Sebab kita nak gam kita nak gam perangai PVC ni, kena gam. Satu lagi gam ni kawan saya lah, dia punya aban yang si plumber tadi, dia cakap kena beli yang mahal juga. Kalau tidak kadang-kadang kalau pressure tekanan air tu kuat, dia bocor kat situ. Yang ni saya tak tahulah mahal ke apa. Dia cakap okey dah sikit. Dia barang paip ni macam atak zim lah. You kena beli yang mahal berkualiti. Sebab bila rosak nak beki balik lah, effort kat situ orang cakap lelah. Okey ni. Ni setengah inci. Yang ni BBB. Saya banyak belajar tentang apa kualiti manufacture yang buat paip. Yang ni saya tak perasan apa. Yang ni LKP ni saya tak tahulah, saya kena update balik. Sebab ada yang tak ada kualiti. Saya beli hari tu. Dia kalau murah lah, senang cerita. Apa-apa benda ni murah memang akan lari lah. Biasa satu dia mudah luntur, mudah repuk bila kena cahaya matahari UV. Sebab benda ni kita jemur panas lah sepanjang tahun. Okey, saya nak gam lah sekejap lagi. Saya tunjuk yang siap gam. Saya buat video ni apa, santai-santai lah. Siapa yang nak tengok, yang tak biasa apa pasang pipe sprinkler, lebih kurang macam ni lah tuan-tuan. Yang ni saya ukur 6 kaki. Sebab saya target pokok anak durian tu daripada 2,5 kaki 3 kaki, kita nak besarkan sampai 4 kaki ke 5 kaki lah. Untuk kita nak jual anak tinggi lah. Anak tinggi ni satu je lebih. Pokok tu tahan, lepas tu cepat membesar lah tuan-tuan. Itu je saya tengok. Yang orang cakap tanah anak rendah lagi okey tu, kadang-kadang kita nilai sendirilah. Ada setengah orang tu memang dia buat apa anak rendah. Ada setengah orang buat anak pertengahan. Bagi saya 2,5 kaki ke atas lah sedap. Cuma kalau yang anak APM yang tinggi sangat 7-8 kaki tu perlu ada air dululah untuk sebelum tanan. Kalau 4 kaki 5 kaki ni pun perlu air. Tu je. Okay, alright.